Bos, ingat semua ahli politik makan gaji je? Jom tengok siapa paling loaded. Ini dia top 5 ahli politik terkaya di Malaysia. Kelima, Tengku Ham. 75 juta ringgit bos. Maybe tanam pokok emas. Keempat, Muhyiddin Yassin. Abah Nation. Gaji RM93,000 sebulan. Tiap minggu boleh beli satu iPhone Pro Max. Ketiga, Anwar Ibrahim. Lebih dikenali PM ke-10. 10.7 juta ringgit dalam ban. Tapi hati dia kata, saya tak makan gaji buta. Kedua, Tun Mahathir. Walaupun Tun M dah 90 lebih, aset still power. Dia bukan lajen politik je, lajen poket sekali. Pertama, Jaim Zainuddin. 50 bilion ringgit. Bos, orang kata dia boleh beli satu negeri kalau dia nak. Nak tahu duit pergi mana? Kena kira betul-betul. HBC kita kira, bukan mengundi je.